So here we are, guys. Kita kat mana? Kita sekarang berada di Yungkai Genting Highland. Oligo. Betul lagu tu? Bukan dah? Oligo lain bang. Boleh dah? Oligo coklat tu. Olik lagu dia lain. Aku dah lapar kan? Awal lagi. Belum. Tak sarapan lagi ke? Belum. Jom kita sarapan kejap lagi. Kita beli tengah hari, kita beli kat luar, kita makan kat atas. Nice. Menarik. Tarik kan? Menarik. So sekarang kita akan pergi dekat mana ni? Octabase Outdoor. Octabase Outdoor, tempat syurga beli barang camping. Tadi kita orang tengok tak buka lagi. Tapi lepas balik telefon call tadi dia ni dia angkat lah. Dia kata dia on the way. Dia on the way. So maksudnya kena ada orang call dulu lah baru dia ni buka kedai. Tak juga. Dia hari ni memang kita ada hal. Dia sibuk sikit. Maaf Okay. cakap. Three. No, dia ada kayu pun. I guess Ada sebelah sini. Mana? Ni ke? Penunu bangsa ni? Dunu bangsa. Fire Maple. Macam mana? Dapat belas kita. Agak beza. Okey. Ini ialah bakau. Bakau dia berat sikit. Kalau tak habis guna, kau kita Boleh simpan. Tapi simpan kering. Simpan. Sebab ini suatu kering tak akan basah, tak boleh bakar. Dia berasap saja. Kalau basah kena keringkan balik lah. Ya betul. Itu juga. Boleh simpan. Kalau tidak dia akan fungus. Oh. Bye. Bye. Berapa ringgit? RM3.9 kan. Tukar. Mana? Absing tak jangan. Seng Kan yang ni. sedap gua ni. Aku tak boleh belah ni. Nak duduk. Beli lah. Aktiviti kita apa? Memasak dan menghargai alam. Memasak dan menghargai alam. Okay orang, hari ni sekarang kita orang baru selesai beli makanan mentah, bahan mentah. So lepas ni akan bungkus lauk tengah hari untuk makan dekat atas. Inilah barang-barang yang kita baru beli dekat Hero Supermarket tadi. Kita akan masak daging untuk malam ni. Kita ada perencah, 3 perasa. Ni aku tunjuk contoh satu lah yang untuk kita buat perapan untuk malam ni. Ayam percik kau. Ayam percik dia belinya. Jadi ke tak jadi? So Jadi. kita tengok malam nanti macam mana. Mesti jadinya. Ah. Ada beli punya. Ada beli kenyang-kenyang ke? Sikit lah. Sikit-sikit je? Sikit. Tak banyak tapi ada. Okay. Kita sebab kita nak ke arah sihat kan. Kita jangan banyak-banyak mana kat sini. Yelah tu. Okay, so kita pergi cari makanan dulu. Okay geng, so sekarang kita dah sampai dekat Petronas yang orang kata viral lah. Sebab ada kari pak yang orang kata sedap lah. Beli yang abang punya? Sama kan? Tak tahu lah, aku rasa dia ada buat recipe lain ke? Rasa macam Lain ke buat? sikit. Ha? Macam roti canai yang punya kari sikit. Lebih kurang. Rempah dia. Wow. Pulau Ubui. Sedap. Sedap weh. Look back straight and see a crooked line. Don't you worry, love. Give it a little time.
Sekarang kita dekat Yungkai Campsite. Okey. Genting Highland. Patutlah rasa sejuk sikit. Sejuk sikit lah. Ha. Tengok awan macam dah gelap. Kita tengok sana. Tengok sana geng. Dah start gelap lah. Agak-agak berapa lama kita nak sampai ke sana? Ha? Sekejap je kan? 20 minit. Ha? Sekejap ya. 15 tu. Naik helak? 10 minit kan? 10 minit? Jauh juga. Sini ke? Aku rasa kat arah sana. Sini? Kita buat longkang ni sebagai penghadang lah. Okey. Sebelah. Okey. Satu kemah hang, satu kemah aku. Okey. Yang tengah ni apa? Ha? Tengah ni tempat masak? Tempat masak, betul. Tengah Boleh duduk ni, dia tak ada tempat masak. Kalau hujan, air akan mengalir sini. Kalau dah ada longkang ni bagus lah. Okey, tengok muka masing-masing tak? Okey, muka lapak Tak, tarik. Wah, dah Let's go. Kita set up semua. We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all of the warnings, when you wanna be loved by everyone, you get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water. Sekarang ni dah dekat pukul 7. View dekat sini memang superb view lah. Dengan kabus dekat belakang sana. Wih, serius baik tu. That's benda yang dan pelangi. benda yang susah kita nak jumpa dekat bandar. Mahal ni view. View ni mahal. So time-time macam ni lah masanya yang kita kena capture The memory. capture the memory. Ini dah lepas kita orang pasang kemah. Satu kemah lah. Terpaksa satu kemah lah sebenarnya. Sebab keletihan tak boleh nak pasang dua kemah. Sebab kita orang ni newbie kan. Ready for the drone to take the action. Pew. Mana? So, kita nak makan apa mula ni? Malam Menu ni kita kita. akan buat steak, tapi kita akan menggunakan perencah Maggi lah. Kita akan buat macam ala-ala orang putih. Sekarang kita orang dalam proses prep. So maybe dalam 5 minit, 10 minit 5 minit. setelah perperapan 5 minit. akan inilah terus grill. Ini perencah black pepper. Okey. So ada lagi 2 perencah, iaitu sate dengan ayam pecik lah. Oi, So kalau macam tak cukup menarik. boleh campur. Kita nak brew. Brew apa? Brew Milo. Dia ada 3 molekul. Satu coklat, molekul pertama. Coklat dah. Molekul yang kedua adalah gula.
Yang dicampur oleh photosynthesis. Photosynthesis. Itu bukan pokok ke? Gula mana-mana. Jadi yang last sekali adalah garam sedikit. Itu adalah kita punya signature lah. Kita akan makan dengan option pertama adalah wrap. Selepas selesai wrap, sementara makan wrap tu, kita masak Maggi. Macam menarik lah chef, Maggi goreng. Memang menarik, tapi tak kena tema kita hari ni, iaitu healthy food. Tapi dia kena dengan tema survival. Betul. Tapi sebab kita dah nak masuk Ramadan, Okay. so maybe kita boleh tolerate sikit lah. Tak apa chef, walaupun dia tak healthy, kita akan masukkan healthy food, which is Sayur. kita nak makan yang mana dulu, wrap tu ke ataupun Maggi ke ataupun apa? Ada cadangan tak? Ada. Maggi better malam ni. Tapi malam-malam sikit. Malam ni tapi malam-malam sikit. Nah, Okay, so maksudnya sambil sembang lagi, masa tu lah kita buat Maggi. sambil sembang lama-lama tu tiba-tiba mai lah datang penyakit lapar tu. Tiba-tiba sebat Maggi daripada dalam beg tu, terus buat Maggi. Memang ngam je. Cuma sekarang lah belum lapar lagi. Serius Ada cukup. carbs, ada fiber, ada protein. Serius cukup. Cukup lah. Memang takkan nak habis semua masa sekarang. Apa kita kena buat ke 12 lagi? Bisa lagi. Betul ke tu? Minggu pun dah habis lah. Sebenarnya habis awal lagi. Bali tak dapat apa-apa. But Dapat 3. tak masalah ni. Masa? Sikit lah. Sikit lah, tak apa. Okey lah. Nanti kita beli. Nanti kita beli. Balik nanti kita beli. Tapi memang kejadiannya kalau letak telur kat situ memang cantik. Serius. Kalau kita ambil Maggi kari tadi, Yang tak balik tu. Yang letak balik tu. Kenapalah terfikir nak letak balik dan ambil Maggi goreng sebab ada seorang tu kata nak Maggi goreng. Siapa Yang tengah rekod. Aku lah. Kita tahu apa konten kita sekarang. Cakap mabu ke? Konten masak. Masak lah. Siapa nak toast? Aku. Bagi aku. Ini semua kerja aku. Allahu Akbar. Mana dia punya penutup? Aku yang Jangan tertus depan aku. Jangan duk gelap sangat. Kau tengok goyang tu. Okay. Seram. Tertus dekat aku. Memang dia toast lah balik terus. Inilah suasana malam. Malam berganti siang. Selamat pagi dari Yungkai, Genting. Sekarang ni pukul 7 tau. Sejuk dia memang ke enggak lah. Dia start dari pukul 12 tadi. Malam tadi dah sejuk lah. Tapi yang saat ni lagi sejuk lah. Berkabus. Kiri, kanan, depan, belakang semua kabus. Kalau camping, vibe macam ni lah yang mahal. Dah macam kat luar negara punya vibe. Kabus-kabus. Ini kalau jogging kat sini ni nice ni. Main hill training kan.
Hill training. Wih, morning dari Greenland kawan. Greenland. It's cold, isn't it? Morning, mate. Bring you water. What kind of water is it? Mate, oh, Enjoy your drink, man. thank you, mate. See you around. Abang barista buat apa? Kopi lah bos, stop pergi. Kopi pergi eh. Satu cukup eh. Satu cukup. One, two. Hey, guys, berjumpa lagi kita. So hari ni kita nak sarapan, breakfast. Cuba teka kita nak breakfast apa. Ini orang kata apa? Man's finger. Bagi Tazri. Biskut abseng. Untuk menyantap. Menyantap eh. Okay, tu je. Inilah aku punya cawan, guys. Ini cawan aku. Ini cawan last minute. Ini kalau cicah ni boh semua terus. Kacau. Kacau. Okay, enjoy. Kejap. Dekat sikit. Okay. Bukan dekat sini. Rapat. Okay. 1, 2, 3. Start lah. Okay, start. Okay, Assalamualaikum guys. Pagi ni kita akan buat apa? Kita akan buat satu senaman yang dipanggil High Rocks. High Rocks Challenge. High Rocks Challenge. Let's go. Okay guys, Assalamualaikum. Pagi ni kita akan buat apa? Kita akan buat satu senaman yang lebih kurang macam High Rocks lah. Boleh eh? Start. Okay guys, Assalamualaikum. Macam enjoy sangat. Okay guys, Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum. Pagi ni kita akan buat apa? Kita akan buat senaman guys, yang seakan-akan macam High Rocks. So Okay. kita akan buat mini High Rocks training. Let's go. Check it out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leaves turning yellow, I'm back where we first met. It is raining, but all I can see is the summer we spent. The letter in my wallet, I'll keep it till we meet again. You should never doubt it's true. I have not forgotten you. You're the one on my mind. And I could spend the winter too, as long as I am there with you. 'Cause you're the one on my mind. The only one I reach inside. The only one on my mind. We'll meet again. Dah siap lah Zri? Kau punya? Kita orang lagi. Kita orang last. Oh, telur. Ha, telur. Telur. Sup dah siap eh? Sup dah siap. Hui.
Macam chef Jepun lah. Habis lah? Lagi sikit. Banyak juga lah. Kopi ni kau ah? Tak orang lagi? Tak. Mari kau terus. Kau sampai pening. Ya tak apa. Dia boleh pening lah. Dia boleh pening tapi boleh tidur. Memang kita masak apa yang ada ya. Tapi kali ni memang mainly ikan dori dengan telur scrambled egg. Tapi Ikan- dia ada perubahan sikit lah. Perubahan sikit. Kita pakai rasa tanduri. Azri. Mushroom soup. Ini sup simple je daripada Campbell. 2 paket dan 400 ml. Kacau-kacau, siap. Okey, itu sajalah video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton sampai habis. Kalau korang ada sebarang komen, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Dan kalau yang belum subscribe, sila subscribe sekarang. Cih, nekan-nekan pula brother ni kan. Okey, jumpa korang lagi di video-video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.